Baik, sekarang cikgu akan tunjukkan macam mana kita nak menyelesaikan soalan kuadratik. Soalan 1, X kuasa 2 tolak 9X tambah 20 sama dengan kosong. Jadi soalan ni dia suruh awak selesaikan. Bila selesaikan awak kena cari jawapan dia X1 dan juga X2 lah. Okey, jadi step yang pertama, okey, awak siap-siap buat dua bracket. Dua bracket macam ni equals to 0. Di bawah bracket ni awak buat X1. Bawah bracket yang kedua ni awak letak X2 equals to. Jadi kita akan cari jawapan X1 dan juga jawapan X2 ni di dalam kalkulator. Bila dah dapat jawapan ni nanti barulah kita akan fill up bracket yang ke atas ni. Jadi macam mana kita nak guna kalkulator? Ingat tak video cikgu yang lepas? Cikgu bagi tahu awak kena tahu nilai A, B dan juga C. Jadi pasangan A tu dengan siapa, B dengan siapa dan juga C dengan siapa. Jadi dekat sini kita akan tengok A dengan X kuasa 2 Jadi A kita kat sini, awak tengok tak ada nombor kan? Sebenarnya dia ada nilai iaitu 1. So awak tulis kat sini A sama dengan 1, B dengan X ni. Jadi B berapa nilai? Okey, 9. Tapi jangan lupa dekat depan ni ada negatif. Jadi kita kena ambil negatif tu sekali. So B kita ialah negatif 9 dan C kita ialah 20. So, kita akan gunakan nilai A, B, C ni dalam kalkulator untuk mencari nilai X1 dan juga X2. Jadi, nak guna kalkulator, awak tekan mode sampai jumpa EQN. Tekan. Jumpa EQN ni, ada nombor 1 kat bawah, awak tekan 1. Ada keluar unknowns, awak tekan butang ni belah kanan. Tekan, awak akan jumpa degree, baru awak tekan 2. So, dekat sini dia akan keluar nilai A. So, masukkan nilai yang kita dah set tadi iaitu 1. Jadi, masukkan 1, tekan sama dengan. Tekan B iaitu negatif 9. Negatif 9, tekan lagi sama dengan. Masukkan nilai C iaitu 20. So, kalkulator akan bagi awak jawapan X1 sama dengan 5. X2 sama dengan 4. Okay, dan kita tulis X1 sama dengan 5 kat sini, X2 sama dengan 4. Ini dah jawapan ni memang kita punya ni dah jawapan. Tetapi step dekat sini, perfaktoran ni kita kena buat. Macam mana kita nak buat ni? Maksudnya kita ibarat saya reverse balik daripada jawapan ke step yang ke atas ni. Kita nak reverse untuk nak fill up bracket kita ni, faktor kita. Jadi macam mana kita nak isi kat sini? Okey, cikgu akan tunjuk daripada sini. X sama dengan 5. Jadi kita pindahkan 5 ke sana, dia akan jadi apa? Okey, 5 ni positif. Bila pindah dia akan jadi tolak. So, X tolak 5 sama dengan 0. So, kita akan ambil nilai ni. Tulis dekat sini. Okey, kita akan ambil nilai ni, tulis dekat sini. Jadi, jawapan dia ialah X tolak 5. Sama juga dengan sini, kita akan tulis X sama dengan 4. So, bila kita pindah 4 ke sana, dia akan jadi tolak. So, X tolak 4 sama dengan 0. So, kita akan ambil nilai ni untuk tulis dalam bracket. So, nilai kat sini ialah X tolak 4. Jadi, yang ni kita padam lah. Jangan awak tinggal macam ni pula. Kita padam. So, inilah jawapan kita lengkap. Jelas? Okey, seterusnya kita pergi ke soalan yang kedua. Okey, cikgu akan bagi soalan yang kedua iaitu X kuasa 2 tambah 9X tambah 7 sama dengan negatif X kuasa 2 tolak 2. So, dekat sini kita kena solve dulu. Untuk nak menyelesaikan kuadratik, kita kena jadikan equation kat sini, equal ni equals to 0. So, awak tengok right hand side kita ni masih ada nilai. Jadi, nilai kat sini semua kita kena pindah ke sebelah kiri. Kita pindah semua ke sini. Sebab kita nak jadikan equation ni equals to 0. Jadi, bila kita pindah, awak tengok negatif X kuasa 2. Ni tolak. Bila kita pindah, dia akan jadi tambah.
Tolak 2, bila kita pindah ke sana, ini tolak. Bila kita pindah, dia akan jadi tambah. So, kita akan tulis semua di sebelah kiri. X kuasa 2 tambah 9X tambah 7 tambah X kuasa 2 tambah 2 equals to 0. Lepas tu kita selesailah cari pasangan dia. So, X kuasa 2 ni pasangan dia. Okay. 9X ni tak ada. 7 ni pasangan dia. Okay, jadi kita selesailah. X kuasa 2 tambah X kuasa 2. Kita akan dapat 2X. 2X kuasa 2. Tambah 9X ni tak ada pasangan dia. Untuk kita selesaikan. So, kita tulis macam biasa. Lepas tu kita tambah dengan 7 tambah dengan 2 berapa? 9. Equals to 0. Okay. Bila dah sampai sini tengok. Oh maaf. Tak ada Ini 9X sahaja. Okay. Jadi bila dah sampai sini, ni dah kuadratik. Ingat step cikgu. Kita buat 2 bracket. Equals to 0. And then kita siap-siap tulis X1 sama dengan X2 sama dengan. Kemudian, carilah jawapan kita ni dalam kalkulator. Dah dapat, barulah kita reverse selesaikan yang dalam bracket ni pula. Okey, jadi sekarang kita akan masukkan nilai dalam kalkulator. Ingat step yang cikgu bagi tahu pada soalan 1 tadi. Tekan mode sampai jumpa EQN. Tekan 1. Tekan butang ni, jumpa degree, tekan 2. So, kita akan masukkan nilai A. Nilai A kita tadi ialah 2. B kita 9. C kita 9. So, kita akan dapat X1 kita negatif 1.5. X2 kita negatif 3. Okay. So, jawapan X1 kita tadi ialah negatif 1.5. X2 kita ialah negatif 3. Okay, jadi sekarang ni, untuk nak isi jawapan pada pemfaktoran ni, kita tak boleh letak perpuluhan. So, perpuluhan ni kita kena tukar menjadi pecahan. Okay, pecahan. Pecahan kita ialah 3/2. So, kita tulis 3/2. Okay, dekat sini cikgu akan tunjuk direct lah untuk ke pemfaktoran ni. So, 2 ni kita pindah ke sana. 2 ni kita pindah ke left hand side ni. Awak sebelum pindah tu awak kena tengok dulu. 2 dengan 3 ni hubungan dia apa? Hubungan dia bahagi. Bila bahagi, kita pindah dia akan jadi darab. Jadi 2 ni dia kena darab dengan X. So, kita akan tulis dekat sini. 2X. So, bila kita pindah ni dah tak ada. Okay, dah tak ada. Jadi, tinggal lagi negatif 3. So, negatif 3 bila kita pindah sana dia akan jadi tambah. So, kita akan tulis kat sini. Tambah 3. Okay. Untuk X2, kita pindah negatif 3 ke sana. Dia akan jadi tambah. So, X tambah 3. Itu saja. So, lengkaplah jawapan awak. X1 equals to negatif 3/2. X2 sama dengan negatif 3. So, seterusnya kita akan ke soalan yang ketiga. Graf. Okey, seterusnya soalan melibatkan graf. Fx, function ni untuk graf Jadi, soalan dia ialah X kuasa 2 tolak 7X tambah 12. So, daripada fungsi ni, kita dah boleh tahu dah graf kita ni graf senyum ke graf masam. Okay, ingat balik video lepas cikgu ada beritahu kalau A kita lebih besar daripada kosong, graf kita senyum. Okay, kalau A kita kecil daripada kosong, graf kita graf masam. So, dekat sini kita observe dahulu graf kita bentuk macam mana. So, A kita kat sini. So, nilai A kita adalah 1. Bermaksud A kita lebih besar daripada kosong. So, graf kita adalah graf senyum. Okay. 12 dekat sini ialah nilai pintasan Y. Jadi nilai pintasan Y kita ialah 12. Okay. Jadi ini ialah fungsi yang lengkap. Jadi awak kena cari nilai pada paksi X. Macam mana nak cari nilai pada paksi X? So kita akan solve using calculator juga. Mencari nilai X1 dan juga nilai X2. Jadi guna calculator. So, kita decide dululah. Kita set dulu A kita ialah 1.
B kita ialah negatif 7, C kita ialah 12. So, bila kita guna kalkulator, kita akan dapat X1 sama dengan X2 sama dengan berapa. Jadi, kita masukkan 1, B kita negatif 7, C kita 12. So, X1 kita akan dapat 4, X2 kita akan dapat 3. Okay, kita lukis part C, part C Y, part C X dan kita masukkan nilai yang kita dah dapat tadi iaitu nilai pintasan Y 12. Untuk X kita ada 3 dan juga 4. Okay, lepas tu kita plotlah graf kita. Dah jadi graf kuadratik iaitu graf senyum.